Dan yang malam sedikit pada huruf daripada bulai. Dua un kan, kepala dua un, bulai mi jam. Tapi ni kan nama kalau kamu ada. Risen ataupun resnya bulu berkaki, bulu bergagak. Ni res boleh megah, lagi boleh mana? Pakai gau yang timuh dalam tubuh binatang gaji, bagainya itu boleh. Yang res itu. Punya syari boleh angkat kiri ke dalam. Landak kan timuh kan. Landak kira syari ya. Sikit aja kan. Ini bukan boleh mana. Resnya boleh mana ada ke tabah haji yang timuh dalam tubuh cap nyanyi kaganggi. Boleh duk kagang. Menyores langsung timuh dalam landak yang boleh tiju res syari ya kita boleh landak. Tapi ni tak kira res tu mas nak gagang cuma tiket tak ya duro Landak berarti carun mas carun katibai carun karayu berarti Muna mutuji, muna bergagang yang timuh batubuh gi binatang gagang gi. Boleh timuh batubuhnya. Ya boleh. Muna landak langsung timuh dalam. Ya. Terlagi budaya kita nyo, tentu timuh dalam berarti dia nyo. Boleh limo, bubu lalu kan, boleh landak. Dura aja timuh langsung dalam. Ya. Anak gagang ke timuh gagang gi, cuma syarat tu syarat landak. Macam boleh landak kalau. Nyo boleh biasa yang ada-ada. Budaya landak punya budaya duro kira.